Inovasi yang dibentangkan bertajuk Historia, iaitu highlight interaktif sejarah tokoh dengan realiti imersif dan AI. Inovasi ini memfokuskan kepada tokoh nasional Dato' Onn Jaafar. Ia dibangunkan oleh kumpulan InnoExperts dari Kolej Kemahiran Tinggi Mara Sri Gading sebagai bahan bantu mengajar digital berimpak tinggi. Secara umumnya, pengajaran subjek sejarah dan pengajian Malaysia di institusi pendidikan dan sekolah masih banyak menggunakan pendekatan tradisional. Kaedah yang berasaskan syarahan dan hafalan sering menyebabkan pelajar kurang berminat dan suka menghayati isi kandungan sejarah. Pelajar generasi hari ini merupakan generasi digital. Mereka lebih mudah memahami maklumat melalui visual, interaksi dan pengalaman pembelajaran yang menarik. Namun, kekurangan bahan bantu mengajar yang kreatif dan interaktif menyebabkan sejarah sering dilihat sebagai subjek yang membosankan. Selain kurang minat, pelajar juga menunjukkan penghayatan yang lemah terhadap konteks perjuangan tokoh negara. Situasi ini menyebabkan semangat patriotisme sukar dipupuk secara berkesan melalui kaedah pengajaran tradisional. Bagi menangani permasalahan kelemahan minat, penghayatan dan semangat patriotisme dalam pembelajaran sejarah, inovasi Historia dibangunkan sebagai satu penyelesaian yang bersifat menyeluruh dan praktikal. Inovasi ini menggabungkan naratif sejarah yang sahih dengan grafik dan animasi moden bagi menghidupkan semula kisah perjuangan tokoh negara. Pendekatan ini membolehkan pelajar bukan sekadar mengetahui fakta, tetapi turut memahami konteks perjuangan, pengorbanan dan nilai kepimpinan tokoh nasional secara lebih mendalam. Untuk pelaksanaan dalam kelas, Historia boleh digunakan dengan sangat fleksibel. Pensyarah boleh menggunakannya sebagai bahan sokongan semasa pengajaran bersemuka, manakala pelajar boleh mengakses kandungan secara kendiri menggunakan komputer atau telefon pintar. Pelajar akan membaca komik digital secara berperingkat mengikut topik. Pada bahagian tertentu, pelajar boleh mengimbas kod QR untuk mengakses kandungan tambahan seperti visual 3 dimensi, animasi peristiwa dan penerangan kontekstual. Pendekatan ini menjadikan pelajar lebih aktif kerana mereka bukan sekadar membaca, tetapi turut berinteraksi dengan kandungan pembelajaran. Selain itu, elemen gamifikasi diterapkan dalam kandungan Historia bagi meningkatkan motivasi dan fokus pelajar semasa proses pembelajaran. Melalui aktiviti interaktif dan visual yang menarik, pelajar menjadi lebih aktif serta terlibat secara langsung dengan kandungan sejarah. Dari segi kebolehcapaian, Historia direka bentuk untuk mudah diakses melalui komputer dan telefon pintar tanpa memerlukan peralatan khas. Ini membolehkan inovasi ini digunakan secara fleksibel sama ada dalam pengajaran bersemuka, pembelajaran kendiri atau pembelajaran hibrid. Inovasi ini turut mengintegrasikan teknologi augmented reality. Pelajar boleh mengimbas kod QR untuk mengakses visual 3 dimensi dan maklumat tambahan secara imersif. Secara keseluruhan, pendekatan ini menjadikan pembelajaran sejarah lebih menarik, bermakna dan relevan, sekaligus membantu memupuk penghayatan terhadap perjuangan tokoh negara serta semangat patriotisme dalam kalangan pelajar. Untuk makluman, produk kami telah mendapat sijil pemberitahuan hak cipta kategori terbitan pada 15 Ogos 2025 dengan tajuk Historia, siri Dato' Onn bin Jaafar penentangan Malayan Union dan penubuhan UMNO. Kajian keberkesanan telah dijalankan melibatkan 60 orang pelajar diploma semester 2. Kaedah kajian merangkumi ujian pra, intervensi menggunakan Historia, ujian pasca dan soal selidik kepuasan. Dapatan kajian menunjukkan peningkatan pencapaian akademik yang ketara. Purata markah meningkat daripada 10.37 kepada 14.05. Tahap kepuasan pelajar berada antara 80 hingga 98%. Skor motivasi mencatat nilai tertinggi. Dari sudut pengkomersialan, Historia berada pada teknologi readiness level 5 hingga 6. Inovasi ini telah diuji dalam konteks pengajaran sebenar. Sebagai bukti keterimaan pihak luar, Historia telah dipamerkan di Galeri Dato' Onn Jaafar dengan kolaborasi Yayasan Warisan Johor semasa program Majestic Johor dijalankan. Penglibatan ini membuktikan bahawa Historia bukan sahaja sesuai digunakan dalam bilik darjah, malah berpotensi digunakan dalam galeri, muzium dan program edtourism berasaskan warisan. Sebagai rumusan, Historia merupakan inovasi pendidikan digital yang berkesan
praktikal dan lestari. Itu sahaja pembentangan berkaitan produk inovasi kami. Sekian terima kasih.